Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Muhammad Auzaini Zan bin Azman. Kewujudan akaun-akaun palsu yang menyamar sebagai pengumpul duit shilling lama menimbulkan rasa kurang senang pengguna media sosial di seluruh negara. Kami menemu ramah seorang netizen yang hanya ingin dikenali sebagai Geronro Onyete Nyawe menceritakan detik-detik dia berbalas pesanan dengan salah seorang pemilik akaun media sosial mencurigakan. Dia terkejut mendapat panggilan dari luar negara selang beberapa jam kemudian. Setelah diteliti, nombor telefon 230-815-655-9228 itu memanggil dari Mauritius. Menurut kajian yang kami lakukan, sindiket ini banyak menggunakan pelbagai nombor luar negara antaranya Maldives, Djibouti, Guinea-Bissau, Seychelles, Liechtenstein dan beberapa negara lain. Persoalannya, adakah benar panggilan-panggilan ini dibuat dari negara-negara tersebut? Pihak polis menasihatkan semua rakyat Malaysia agar sentiasa berhati-hati dan tidak mudah tertipu dengan helah-helah mencurigakan di internet. Baik, itu sahaja dari buat waktu ini. Layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan terus bersama TV3.